Baiklah, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang melebihi 40 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan aman angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama dan juga kedua melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning dan juga jingga berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 25 Disember nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada pagi ini. Dapat diperhatikan ketika ini keadaan cuaca di hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia berada dalam keadaan baik dan tiada hujan dan kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke petang nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini hujan hanya berlaku di sekitar pesisir pantai Muka, Betong dan juga Kuching, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Manakala bagi lain-lain bahagian di sana keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca baik dan tiada hujan masih lagi berlaku di hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia. Namun hujan di beberapa tempat masih lagi berlaku di sekitar bahagian Sandakan, Kudat dan juga pantai barat di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian pedalaman dan selatan Sarawak. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa berwaspada serta mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia serta bacaan IPU semasa. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.